Guys, hari ni kita nak main game Roblox lagi. Tapi nak tahu Umar main game apa? Umar akan main game Dead Reals yang tengah viral sekarang. Okay, so Umar tengah guna kelas Umar tengah guna kelas Werewolf. Jom kita main. Kita beli barang dulu macam biasa. Kita nak beli barang apa yang Umar ada 12 bond je. Bond tu untuk kita beli-belilah. Kita boleh beli kelas. Banyak kelas kat sini tau, kalau korang nak tahu. Nama game ni nama game ni Dead Reals. Korang nak main DEADRAILS. Dia banyak lah. Kalau kita guna, contoh macam kalau kita guna zombie, kita boleh makan zombie ada mati. Kita boleh. Banyaklah kelas. So Mak guna salah satu daripada semua tu. Mak akan guna vampire. Waktu malam kita akan jadi 2 kali laju. Kalau waktu pagi kita akan dia tolak 0.1% je laju kita. So zombie senang nak makan kita lah. Susah juga. So mari kita beli pistol yang bernama rifle. Mau beli untuk kurang je tau. Kita beli 1 rifle. Kita beli apa nama dia? Dua rifle ammo. So let's go. Kita beli semuanya. Mak tak nak beli lagi sebab macam apa macam ni. Oh siwit. Tak apalah. Let's go lah. Let's go. Kita main seorang. Mak tak menang lagi. Sekali pun Mak tak menang. So Mak insyaAllah lah boleh tamatkan semua ni. Nanti Mak akan masuk dekat tempat apa yang nama dia, yang kita boleh dapat bonus banyak. Kita boleh dapat Jet Store. Kita boleh dapat Jet Mask. Apa entah Jet Mask, bukan Jet Mask. Okay, let's go. Kita main dulu. Mak pastikan kita lebih 700 lah. InsyaAllah Mak boleh tu. Sebab dia susah tu nak menang game ni. Orang paling laju pun Mak tak salah Mak tengok yang berapa minit, 38 minit tak tahulah. Tapi kalau hacker tu dia boleh buat dalam seminit pun dah boleh. So kita akan spawn dengan ni shop Umar beli tadi. So Umar dapat rifle dengan rifle ammo. Let's go. Kita pergi kat trading post untuk untuk menjual gold bar. Okay, ni gold bar kita ada set ni. Ada barang-barang kita, ada set, ada shovel, ada rifle. Let's go. Kita beli koal dulu lah. Koal. Kita beli 3 je tu sebab kita ada 70. Kita kan dah speed run. Bukan speed run macam tu. Speed run biasa. Mantap, dia dah tunjuk 3 koal. Lah. Mau nak beli miner juga ni. Miner apa nama dia? Bukan miner kelas. Tak payahlah kita beli 2 je. Harap-harap adalah topi tu. Tak ada topi. Tak apa, lepas kita pergi dekat 10 kilometer, kita akan tu. Apa nama dia? Cukup lah kan? Melupa nak ambil koal. Koal. 1, 2. Let's go. Kita letak dulu macam biasa. Kita akan letak ke tepi sebab pusing pula. Kita akan letak ke tepi supaya kalau zombie kerja kita tu dia tak boleh masuk. Lepas tu nantilah Umar adalah nak team move, nak bagi tu anjing tu dia akan lawan zombie untuk kita. Tapi Umar tak dekat. Lupalah nak letak aku. Letak dalam ni. So fuel kita ada berapa? Tak tahulah, dia tak tulis. Dia ada macam kereta punya tu lah. Kereta punya macam kilometer. Ni ada speed. Ni fuel. Apa? Cakap sana. Tak payah main lah. Fuel. Kita kena ada minyak yang banyak. Umar nak ambil tu. Tapi tak payahlah. Sebab dia kena macam 12 hit, 15 hit dekat situ. Guna kita punya shovel. So, mantap. Kita mula-mula dah dapat bandits dah. Kalau kita jual, banyak duit kita. Boleh kita kena. Mantap. Mana lagi? Mana yang tembak tu? Oh, dekat tu. No! Dia punya apa nama dia? Kuda. Lah. Dia ni. Ada lagi. Okay, ni. Tadi rasa macam dah tak hidup. Sepelik je. Jom kita pukul satu lagi tu. Awak tembak apa? Tembak juga orang. Tak. Kuda tu. Bila kuda tu apa nama dia? Mati tu. Dia macam tiba-tiba macam hidup lah. Contoh macam tu lah. Kita letak outlaw. Bukan bandit. Bandit tu benda lain. Kita letak outlaw kat tepi dulu.
Kita letak outlaw supaya kita boleh jual. Jual je macam 25 kot. Tengok, satu ni tiba-tiba hidup. Tak apa, kita letak sini. Nama awak sekarang, Ma bagi nama dia Bulat Boy. Sebab dia punya kepala bulat macam siapa? Macam anda? Tak tahulah. Macam anda lah kot, tak tahulah. Okay, let's go. Let's go. Kita pergi. Uish, dah. Kita speedrun. Dah apa nama dia? Dah 3 pagi, dah 3 petang dah guys. Kita kena cepat. Faster. Kalau dah, kita nak, bukan. Kita nak tunggu malam. Kalau malam awal sangat tu macam rugilah. Sebab kalau waktu malam kau boleh jadi dulu kali lagi laju. So kita stop dekat town. Kat town yang banyak-banyak tunjuk. Biasa dia ada kat 750, bukan, 7,500 lebih. Cerita dia macam tu. Bukan. 7,500. Betul lah, 500 lebih. Let's go. Kita akan main dan memenang. Kenapa dia tiba-tiba stop? Tengok. Ni 6 minit. Tiba-tiba dah 6 minit dah sampai 5,000 baru. Kalau nak siapkan macam 40 lebih lah. Bukan. Betul lah, 40 lebih minit lah. Let's go. So let's go. Kita cari benda bernama town. Tahu. Okay, kita dah sampai. Waktu malam korang akan tengok jadi laju sangat. Macam mana laju dia? Laju macam Okay, let's go. Lag tadi. Alah, tu ada kat situ. Jauh sangat outlaw. Ui, ni mesti doktor. Korang rasa apa benda ni? Korang nak pergi tengok. Korang teka dulu Jangan skip pula. Teka. Umar rasa doktor sebab dia warna putih. Umar pun selalu main game ni. Bismillah, doktor. Yeay, doktor. Allah Akbar, zombie. Mana dia lah tak pandai nak tembak-tembak banyak sangat ni. No. Jangan attack. Jangan datang ke sini. Ya Allah. Sampai keluar dia punya tu. Mesti banyak kan orang dalam ni. InsyaAllah. Ada zombie lagi. Mantap. Let's go. Kita. Wah, banyaknya. Kamu tahu tak apa masuk rumah? Tengok. Kalau waktu ni dah malam, tiba-tiba je laju. Lama tak nak laju sekarang. Belah ambil je lah. Let's go. Faster boy. Laju kan. Kita letak lampu lah. Gelap sangat bro. Alamak. Vampire ke? Allahu Akbar. Lah werewolf night. Werewolf night tu kalau korang nak tahu, dia macam mana? Dia macam apa nama dia? Dia macam ada benda besar yang jalan macam ni. Dia akan jalan kat kita macam werewolf lah. Macam ya Allah. Ingatkan tu tadi rupanya cactus tu. Dia macam banyaknya macam dia. Dia macam anjing tapi dia berdiri. Dan dia akan memukuli kita. Dia akan pukul kita dengan laju. So kita speed lah. Kita ambil holy water kat sana. So let's go faster. Tengok dia akan bunyi. Allah. Ya Allah banyaknya. Ya Allah, astagfirullahalazim. Macam mana nak nampak? Nak. Jangan. Ya Allah. Yuk. Sorry Try again. Sekali lagi. Okay guys, tadi kita mati, so kita main balik ya. Umar punya ball ni dah tak ada. Dah. Dan Umar tak boleh apa-apa langsung. So kita kena bertahan Umar. Bertahan. Okay, so kali ni kita akan buat benda yang real. Kita akan beli miner punya topi tu, tak tahulah apa benda nama dia. Lepas tu kita akan beli koal. So lepas kita dah beli dua tu, barulah kita boleh nampak. Kita boleh cari benda bernama tak tahulah. Kita boleh cari benda yang nama, yang tahu tak yang api tu, molotov tu. Dekat dalam town tu apa yang nama dia, lupa dah. So let's go. Bismillahirrahmanirrahim adalah.
buang juga. Mana ni nak buang ni? Mana nak kena buang ni? Macam mana ni? Tak apa, bismillah. Kita beli 1, 2, satu lagi kita beli miner. Kita beli PS time. Salah Umar. Bukan begitu. Tu dia. Jap. Mana beli kan? Mana Umar punya tu? No. Lag. So, kita ada kosong. Geram Umar. Nak tahu kalau Umar geram macam mana? Tengok ni. Ambil dynamite. Memang tak boleh bawa keluar. Kita baling sana. Ambil tu. Nak lagi. Me. Jap. Tak jadi. Jap. Tak jadi. Jap. Sini nak tengok Umar geram terpelanting habis. Lupa nak ambil ni. Rice pepper ni nama dia. Blue pepper. Bukan rice pepper lah Umar. So let's go. Kita akan pergi kat tempat yang dekat dengan 750. Bukan. Sesama pula. Alhamdulillah. 1, 2, 3, 4. Jangan sampai apa nama dia. Lah. Umar selalu nampak ada secret kat tepi tu. Tapi tak payahlah ambil. Kita ambil nanti. Umar akan dalam... Okey, tadi Umar mati pertama. So, Umar boleh mati 3 kali saja. Macam tu, kita boleh mati 3 kali saja. So, let's go. Guys. Let's go, guys. Kita akan pergi sampai... Ya Allah, dah 12 pagi. Dah 12 pagi dah, guys. Awal sangat. Mau ingatkan tadi... baru 11 pagi. Baru 10 pagi. So, let's go. Kali ni, Umar takkan mati lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nampak tak something like that? Yes, I need the horse. Ya Allah. Bang. Jangan pukul saya, bang. Tak kena. Kita guna rifle. Tak kena. Alah, kena sikit je. Kita letak ni. Dan kita letak ni. Let's go. Macam mana Umar boleh naik situ? Orang semua tak pernah buat. Umar try je tadi tau. Tiba-tiba boleh. So, kita akan cari yang bernama camping atau something like that. Macam tu lah. So, let's go. Speed kita 65 kita punya speed. Sebab dia ada tulis kat sini 65. Memanglah 64. Tapi dia dekat lah 65. Korang tahu tak Sterling apa nama dia? Sterling Town kan dekat situ kan tak payahlah pergi je lah. Kan dekat situ kan kita boleh dapat jet sword kan, kita boleh dapat banyak-banyak. Dulu Umar pergi kat gunung tu, lepas Umar punyalah cari kat semua tu. Rupanya bukan kat situ. Rupanya dekat 10,300 lebih situ lah. Okay, let's go. Doktor. Banyak doktor. Dia tulis doktor kat situ kan. Tapi mana doktornya? Doktornya hilang ya. Lala, jangan dekat. Saya sudah mandi. Awak busuk. Jangan dekat dengan saya. Saya sudah mandi. Dombi, jangan dekat dengan saya. Saya dah mandi dah. Nanti awak akan busuk. Ya Allah, Umar dah tak ada nyawa ni. Tak dapat. Okay, let's go. Ni kita ambil je lah. Nanti mana tahu kita boleh jumpa yang bernama Dog, yang bernama Wolf. So let's go. Kita guna dulu sebab nyawa kita dah sikit. Kalau nyawa kita sikit, macam mana kita nak... Ya Allah, kenapa mau tak guna? Ambil je lah zombie dulu. Tak nak malam lah guys. Mari kita pergi cepat ke sana. Tunggu. Ambil yang yes, saya bertenaga. Ya Allah, kenapa mu tak boleh baling gitu. Gitu dong. Gitu macam tu lah. Okay, so kita ambil dulu.
Kenapa ini? Kenapa ni guys? Kita letak sini kalau ada wolf ke apa, anjing ke apa. Bukan sekarang. Bang, bukan sekarang bang. Ya Allah, dia suruh rumah cepat ni kot. Kalau rumah pun boleh. Kenapa rumah laju sangat ni? Rumah punya tu. Rumah punya. Rumah macam, bukan rumah punya tu. Rumah macam pelik. Kenapa rumah laju sangat ni? Mr. Bombastic. Film Fantastic. Tak tahulah lagu dia. Bombastic Side Eyes. Criminal. Bombastic, krimbastic, krambastic, kram. Ngeng. So kita punya kacau lah. Kita punya apa nama dia? Kita punya tu dah habis. Ya Allah. Mana tu? Kita pergi je lah. Let's go, kita akan pergi. Sampai pagi dong. Kita akan pergi sampai pagi. So mari kita ikut rumah guys. Semua zombie, ikut saya zombie. Zombie, ikut saya zombie. Okay. Semua zombie ikut saya kan. Okay, zombie baik-baik ikut saya kan. Zombie, awak ikut saya kan. Hup. Okay, semua zombie ikut saya kan. Rumah ada benda tak? Kita ada tadi. Ya Allah, banyak ni. Okay, ni banyak zombie ni. Inilah masalahnya. So, kita akan bawa pergi ke mana? Macam mana ni guys? Kita akan bawa dia pergi. Tahu. Kita akan bawa dia pergi jauh-jauh daripada sini. Supaya dia tak boleh kerja kita. Tengok. Kalau dia pergi jauh-jauh kan dia akan stop kan. Bijaknya. Mau tak cakap orang yang bijak Mau cakap. Bijaknya zombie ni. Kenapalah dia ikut rumah kan? Rasa macam salah pula. Ya Allah, sakit-sakit ni. Guna bandage tu. Tak dapat. Marilah. Dia tak dapat. So, bila dia dapat, kita guna snake oils. So, bila mau guna snake oils, dia akan makan. No! Dan kenapa mau letak? So, kita akan pergi dan dia tak dapat. So, ada sisa sikit-sikit saja. So, bila kita lari, sekarang dah tak ada banyak. Dah tak banyak. Tada! Hebat kan? Tengok, dah tak banyak dah. So, sekarang kita tinggal letak ni. Oh, banyak rupanya. Apalah nasi umar kan? No! Astaghfirullahalazim. Mana ni? Tu dia. Mari zombie. Kena api. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Meletuplah kamu semua. Wow, kita dah dapat barang. Ya Allah, ada satu lagi di sini. Sebelum. Lain tu. Amin ya Allah. Sekejap. Tapi kita try sekali lagi. Tak boleh. Ini salah rumah. Memang salah rumah. Apalah mau buat kan. Sebab tu ni rumah ambil tu. Lepas rumah lari terus. Tapi ni rumah tak. Rumah ambil. Lepas tu rumah duduk. Rumah biasa. Macam biasa lah. Okay, kali ni kita akan sampai. Kita punya tujuan ni nak pergi dekat Tesla Lab. Tesla Lab tu bukan kereta Tesla. Bukan Tesla. Bukan kereta Tesla. Kita pergi kat Tesla Lab yang ada mata. Dia macam ada macam ada bekas kat kepala. Lepas tu ada mata kat luar. Dan dia ada otak. Kita boleh nampak otak dia kat dalam. Dia macam zombie tapi bukan zombie. Boleh tak? Dia macam zombie tapi bukan zombie. Kalau sikit lagi tadi kan mana-mana. Patutnya Umar pergi terus. Umar jangan stop. Tapi ni Umar stop. Sebab Umar tengok barang. Umar ada stop ke? Tak apa. So kali ni Umar takkan mati. Sebab Umar akan menjadi lagi laju daripada itu. Bukan maksud Umar kita akan jadi lagi hebat. Kita akan jadi lagi tadi kan Umar tu kan tak tahulah, setiap kali Umar main waktu Umar guna werewolf ni Umar asyik mati je kan? Bukan kan maksud Umar. Umar pun tak tahulah antara Umar bad luck ke tak ada luck banyak sangat ke. Antara tak tahu. Alah, kita boleh guna torch. Kami boleh guna torch. Nanti Umar bawa Umar punya tu. Lepas Umar lari. Jom, nak bawa ni ke nak bawa ni?
Kita bawa ni lah. Let's go. Hop, 1, 2, 3, 4. Okay, dan let's go. Kali ni Mak takkan dah. Mak akan jadi macam dalam Blue Lock. Apa ya? Blue Lock. Datang ke sini Blue Lock. Apa yang nama dia? Dia punya lirik tu Mak dah lupa lah. Let's go lah bro. Kita akan letak torch kita kat sini. Torch. Dalam Minecraft kau orang panggil torch. Tapi tak kisahlah nama dia apa pun, Mak akan panggil torch. Tak kisah Mak tak akan panggil nama lain selain pada torch. 1, 2, 3. Oh, apa yang nama dia? Tengok. Memang dah nama torch. So kita letak atas ni dan takkan gelap selama perjalanan kita ni. Selagi Mak tak pergi kat factory lab tu, selagi tu lah Mak takkan stop video ni. So kita punya tujuan tu pergi factory lab. Lepas tu kalau kita mati je lah. Okay, so let's go. Kita akan stop sebab kita pun tahu kan perjalanan ni dalam seminit situ. So kita akan sandar dan relax. Korang tengoklah Mak punya tu screen. Mak tengok korang. Korang tengok screen rumah, Mak tengok korang. Memanglah korang nampak Mak tak bergerak, tapi dalam Mak punya ni tengah pusing-pusing kerana tadi kalau korang nampak ada benda yang macam yang nampak macam yang outlaw tu yang naik kuda yang okey, ada doktor di sini. Doktor mau ke sini. Mari doktor. Doktor, ada doktor tak? Saya sakit ni. Tak sakit sangat tapi sakit tangan. Sebab tadi bawa kan. Ni doktor ke apaan ni? Apa benda ni? Tapi kita biar lari. 1 bandage, 2 bandage, 3 bandage dan 4 bandage. Pampers ni. Taklah, zombie ni. Duduk makan. Sekali lagi hang duduk sini, habis hang. Habis hang. Nah, tu makan dengan anjing tu. Kena makan tu. Miau, sini miau. Miau. Okey, 1 cukup. Nak lagi? Lain kali kalau nak main-main dengan Umar ni, jangan main-main dengan Umar. Okey. Hai, ada Tommy-nya dia. Tak baik tunjuk macam tu lah. Tunjuk lagi. So, kita akan pergi ke depan. Kita akan letak sini. Jangan gerak. Kalau gerak habis hang. Okey. Kita boleh buat dia panas ke? Contoh, bukan buat dia panas. Kita boleh bakar ke dia ke dalam ni. Bombastic, criminal, bombastic, fantastic, krastik. Itu apaan tu? Itu apa tu? Itu pun tak guna. Alah, dah terlewat baru nak pergi. Umar ni. Apalah Umar ni. So, macam biasa kita akan relax dulu. Dan korang tengok Umar tengah bawa. Hai. 1 je tau. Okey. Mana? Yuk. Mana Umar punya tu? Mana Umar punya wolf? No, hilang. Yuk. No, so nampaknya Umar kalah. Tak apa. Jom kita. Guys. Ni kat. Kali ni kalah. Balik. So kita kalah. Tak apa. Kali ni kita akan menang. Pergi ke test. Janganlah orang tengah nak nyanyi. Kita akan pergi ke Tesla Lab. Kita akan pergi ke Tesla. Okey? Kita akan pergi ke Tesla. Kalau benda ni terbang maksudnya Umar kena pergi ke Tesla. Dia terbang. Udah cik. Outlaw ni. Apa Umar sebenarnya bukan nak jumpa dia pun. Umar nak jumpa dia punya kuda je. Dia punya tu tak function tau. Apa function dia punya tu? Memanglah boleh jual 25 kan. Tapi function untuk Umar ni nak kuda je. Kalau Umar nak beli cowboy tu dah terlambat. Yang cowboy kelas kan. Umar dah terlambat sebab apa Korang pun faham lah kan. Umar beli werewolf.
Sebab apa Mak beli werewolf? Sebab boleh. Taklah. Sebab Umar nak. Sebab werewolf ni kan famous. Werewolf ni kan laju. Waktu malam. Gitu-gitulah. Lain sekali lepas ni kalau ni mati ketiga. Umar tak boleh mati dah. Ambil tu. Baling tak? Biasa dia ni. Main kan Umar. Ambil lah hang ni. Kita beli ni je. Jom balik. No! Kenapa lah Umar beli Tomahawk? Tomahawk. Masalah. Tak nak beli ni tau. Umar baling je dia. Lepas tu dia bagi Umar dia bagi balik. Dia pukul Umar balik. Umar baling kawan dia sampai hilang. Lepas tu dia datang balik kat Umar. Lepas tu kalau korang ada apa-apa ke, kalau korang tahu pasal game ni, korang tulislah ada hack apa ke macam kita boleh naik. Ya Allah, kita boleh naik kuda terbang ke. Yang terbang tu mana? Kalau dia tak terbang, tak tengok. Asyik jatuh. Lepas tu dia geramnya Umar ni. Geram je Umar ni. Sebab Umar kan macam, Umar nak buat quest juga. Umar rasa macam Umar baru buat satu quest tu. Korang tahu tak kalau kita masuk tu kan dia ada macam quest-quest kan. Umar nak buat yang tu semua tapi tak dapat lagi. Sebab apa? Sebab Umar terlalu. Tengok. Ni pun Umar tak letak lagi dah gerak. Apalah Umar ni. Sepatutnya Umar. Okay, so kita kena speedrun. Sepatutnya Umar biar je tau. Umar apa? Bukan biar. Apa? Umar cakap apa yang tadi? Oh. So kita akan meter ni kita akan sampai 20,000. 20,000. Gitu. Allah, kenapa lah dia asyik pusing-pusing. Pusing-pusing. Okey, mantap. Kau rasa ni apa? Sebab rasa macam tak pernah tengok warna ni. Rasa ni macam Sheriff ke? Sheriff kot. Kau rasa ni apa? Okey, mak kira sampai 10. Lepas korang teka ya. Mak bagi korang teka dalam 3 saat. 1, 2, 3. Dah. Ni ke? Allahu Akbar. Allahumma inni. Ya, ambil tu. Nak lagi kan? Baling juga kan. Korang nak tahu macam mana Umar boleh baling dia orang tu? Kalau korang nak tahu, mula-mula korang pegang ni, korang dapat grab ke? Grab tu kan biasa kan korang tekan sini, lepas tu dah dapat kan? Korang tekan lama-lama, lepas tu pusing-pusing, pom. Lepas tu lepas lah. Nanti dia akan lepas macam ni. Macam ni. Macam tu gitulah. Ni buat apa dah ni? Oh, nak ambil barang ni. Ya Allah, ada dua. Bombas. Oh, ini laju. Tak apa. Yang laju. Mana yang laju tu? Kita bagi bakar. Kita bakar dia. Janganlah duduk sini. Tengok orang dah susah ambil. Siapa lah yang baling kat tengah jalan ni? Ish. Bukan gitu. Ambil tu. Tengok, kan dah ada kat tengah jalan. Lain kali siapa lagi yang nak kacau Umar, habis je. Akan jadi macam zombie tu, okey? Tapi zombie tu dia pukul. Korang tak kan? Korang baik kan? Korang tak macam tu kan? Korang tak Umar baling? Taklah. Hurau je tak. Kenapa Umar nak baling? Mestilah Umar baling. Mestilah Umar apa? Kita nak buat apa? Mestilah Umar baling dia dalam tong sampah. Bukan, mana ada. Takkan Umar nak baling dalam tong sampah. Umar akan relaxkan dia. Lepas tu Umar akan ambil zombie baling kat dia. Betul. Kan? Siapa setuju? Ni tak ada benda, tak ada nama. Kau tak ada nama, tak seterong lah. Dia kena ada nama baru seterong ni. Mantul. Okay, ni benda yang Umar tak suka ni. Alah, Umar dapatlah dia ni. Umar dapatlah kill dia ni. Kill apa nama dia? Outlet. Dia dah cakap ada satu. Nah, ada banyak. Tu lah. Allah, semua datang kat sini habis lah. Oh, nak pergi seorang tau. Pergi seorang tau. Tak kena sikit tak apa. Sekejap stop jap boleh. Stop jap. Stop. So last. Stop. Ni. Okay, stop. Hey, kenapa mau nak stop lagi? Dia dah stop dah kan.
So kali ni kita akan beli benda yang paling kita nak sangat. Kita akan beli, oh tak cukup. Kita akan beli apa nama dia, bernama shotgun. Benda bernama shotgun. Shotgun ni kalau kita tembak sekali, dia macam ni kan orang kan. Ada Tommy ni. Tengok mulut rumah macam ni. Okay. Tak nak main dengan orang ni. Kita nak main seorang. Dia kacau. Kan. Nanti dia kacau. Kalau dia kacau, macam mana Umar nak menang? Dia ambil Umar punya barang. Dia ambil Umar punya call. Dia ambil Umar punya minor punya kelas tu. Minor punya pemerintah tu. So kita akan tunggu sampai start. Kita akan relax dulu. Kita akan baca Al-Fatihah supaya kita boleh menang. Kita boleh sampai Tesla Lab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dah start dah. Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shotgun. 6 peluru. Are you serious right now, bro? 6 peluru boleh buat apa je? Are you serious right now, bro? Let's go. Kita akan beli 2 shotgun dan antara 1-2 lah. Ada berapa? Bombastic. 1 cukup lah. 2 cukup lah. 2 cukup. Umar jangan beli lagi. 3 cukup lah. 3. Tak. 2 je. 2 je kalau kita beli banyak-banyak untuk apa? Bukan untuk apa. Please lah ada. Umar rasa sampai bila dia nak habis. Umar happy sangat. Apa tengok? Let's go. So kali ni Umar takkan tu dah. Okay, tadi kali ketiga kan. Tak apa, kita bagi satu lagi live. Sebab tadi Umar cakap Umar akan relaxkan korang kan. Umar cakap macam tu. So korang bagi Umar satu lagi chance, okay? Last chance. Yang ni Umar tak suka ni. Ni Umar tak. Ni lah antara sebab Umar jarang main Dead Rails ni. Pening. Umar pelik macam mana orang lain boleh buat macam tu je. Akhirnya Umar dah tak lupa dah macam mana letak call tu. Hebat ni Umar. So nanti Umar akan main game next game Umar akan main game. Kita taklah main game yang lain. Kita akan main game bernama, InsyaAllah kita akan main Blue Lock. Atau kita main game Block Fruit. Game apa-apa je korang minta tau mak. Kan dah kena langgar. Kacau lagi orang. Kena langgar. Astaghfirullahalazim. Itulah. Kacau lagi orang kan. Pandai. Sekarang dah pandai kacau orang Pandai dah kacau orang Umar nak warna putih hujung tu. Tak nak warna ni. Ada ekor hitam. Tak nak warna ni. Tepilah. Tak nak warna ni. Ni boleh. Macam ni okey lagi. Sebab apa okey? Mesti korang tanya kan sebab apa okey? Ekor dia pun hitam. Satu, kita buat well dan bunyi macam puk sikit. Puk sikit. Puk sikit. Puk sikit. Puk sikit. Seka. Bunyilah. Bukan nak jatuh. Nama dapat cepum. Ting ning na. Din takalakap. Tik takalakata me. Ya Allah, dah nak malam dah. Umar baru sampai ni. Umar baru sampai 200 kilometer. 200 meter. Bestnya lah kalau Umar boleh menang game ni. Itulah Umar punya Umar nak sangat. Lah satu lagi. Kalau korang tekan ni, korang nampak kan? Tekan 3 kali, dia akan bunyi. Serius? Umar tak tahu? Tengok 1, 2, 3.
Cuba kau try. Ni dia baru tu tau. Sebab orang selalu nak tekan dia tapi tak jadi apa-apa. Akhirnya dia dah renovate dah. Macam itulah. Yes sir. Kalau korang semua patut pergi tak? Pergi rumah. Main cakap sendiri. So kita akan pergi je lah. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya rumah tak mati lagi. Let's go. Tengok. Di rumah ada shotgun ni ada satu pula. Oh ada dua. Ambil tu. Next. Mana lagi yang nak lawan rumah? Mana lagi yang berani sangat tu? Macam dia pandai sangat tu. Bukan mau nak cakap dia tak pandai. Sebab dia memang tak pandai. Dia pandai. Ya Allah. Macam mana pula ada pinggan kat sini? Kacau lah benda ni. Oh ada farm. Nak pergi ke tak? Nak pergi ke tak? Tak pergilah. Pergi je lah. Tak berbaloi. Memanglah korang mesti nak rumah pergi kan. Sebab farm tu kan rare. Bukan rare sangat pun. So rumah tak nak pergi. Dah lah jauh. Lepas tu jadi malam, rumah jadi laju. Habis lah. Kau habis lah ke apa? Let's go. So jadi, Mak tahu. Kita pergi bank. Lepas tu kita akan, apa nama dia, korang tahu tak? Yang hack punya tu, tak tahulah. Bukan hack macam tu. Hack apa Yang kalau kita letak kuda, dia akan macam tu. Dia akan masuk ke dalam. Mau nak try macam tu tau. Okay, dah malam. Bukan sekarang, Mak tak cakap sekarang tau. Sampai hati dia. Dia buat malam. Ya Allah, janganlah berpusing Mak punya phone ni. Nak pergi ke tak? Tak pergi. Laju. Mak rasa macam dalam... Ya Allah, Mak tak ada lah. Dah lah werewolf night. Dah lah Mak tak ada ni. Kita ambil dulu. Bukan Mak tak ada apa tau. Mak tak ada ni. Apa nama dia? Benda yang bernama koal. Memang tak ada koal pun. Lajunya Mak. Ya Allah, astagfirullah. Jangan cakap Umar keluarkan benda tu. Apa nama dia? Umar punya kuda tu. Sampai lu. Ada lagi. Kenapa dia orang nak sangat Umar dah tak nak pergi. Umar jangan pergi, Umar. Astaghfirullahalazim. Umar, kenapa Umar pergi, Umar? Bukan Umar. Umar, jangan sekarang, Umar. Ya Allah, kenapa lah Umar pergi? Oh, cerah. Boleh lah. Untung Umar pergi sini. Astaghfirullahalazim. Buat terkejut je hang ni. Tom. Hang buat terkejut lagi hang. Habis hang. Mak tak pandai pun cakap bahasa apa nama dia. Ya Allah, kan ni? Ni tadi Mak baru tengok dalam tu. Dalam cerita, tiba-tiba ada dah. Astaghfirullahalazim. Banyaknya lah. Kenapa lah dia baik sangat? Kenapa Mak tak boleh ambil? Jangan cakap Malek Malek. Mak tak boleh ambil ni. Astaghfirullahalazim. Tapi boleh tak orang nak ambil barang ni? Dah lah waktu malam. Okay. So kita ambil ni. Mak bukan nak buat apa. Mak nak meletupkan saja. Betul lah. Tengok. Tu nak kacau juga. Tom. Ambil tu. Siapa nak kacau rumah lagi, habis je. Okay, so let's go. Kita ambil ni. Kita bawa pergi kat... Kita kumpul dulu banyak-banyak. Lepas tu kita bawa dia. Kenapa lawa sangat pagi guys? Kenapa lawa sangat pagi? Walawi. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahaladzim. No, dia tak jadi laju. Kita baling dulu. Sekejap. Please lah cakap Umar lagi ni kan. No, Umar dah tak ada kuda. Alah, sedihnya lah Umar. Kita akan pergi
Dan kita akan kill semuanya. Dan kita akan menang game ni. Bukan, kita akan pergi kat Tesla Lab. Gitu. Ni ada lupa pula tertinggal. Ambil tu. Siapa lagi nak datang? Ni. Mana lagi? Easy peasy lemon squeezy double squeezy. Mana lagi? Oh, ni nak datang. Mi. Oh, sekarang. Sekarang lah. Terseronglah korang. Kita dah habis. Let's go. Mula-mula kita akan ambil ni. Kita akan tengok kod dia berapa. 5664. Sampai tak tengok kamera dah. 5664 berapa? Oh, jangan salah tekan. Okey, mantap. So, ni tahu guys, sebab mata tengok kamera. Sebab mata tengok kalut tadi. Terlalu banyak. Mana? Tak ada. Ball semua tengah tak ada langsung ni. Bukan tak ada langsung, ada sikit. 1% je. Tak banyak lah maksudnya. Okay, let's go. So, confirm kita akan sampai kat Tesla Lab. InsyaAllah. Mana lagi? Lagi. Mai. Ning. Astaghfirullahalazim. Kenapa lah jauh sangat? Mai. Pom. Kita bagi dia kerja rumah. Bukan macam tu. Bukan macam ni. Bukan gitu. Alah, benda apa lah ni. Let's go. Kita tengok kita punya ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, kita baru ada 6 tu. Apaan tu? Astaghfirullahalazim. Oh, bukan mengingatkan apa-apa. Mengingatkan apa? Pada zombie ke? Benda ke? Dah lah, kita tak ada ni tau. Apa nama dia? Kita tak ada ada satu zombie je. Sempat kita pergi depan tu. Satu zombie tak selama boleh pergi sini je tu kot. So, game kita dah nak habis dah. Selepas kita pergi kat Tesla Lab, kita kena dapat benda yang bernama yang kalau kita tembak tu dia keluar thunderstorm. Tak tahulah apa nama dia. So, let's go. Kita akan baling dia. Bukan macam tu. Let's go. Baling dia. Rumah ada banyak tu. Lupa, tak apa. Kita akan korbankan satu demi satu. Kita akan... So, kita tak adalah duit kita yang banyak sangat tu. Apalah, kita ambil je lah. So, kita kena pakarkan macam lebih daripada 3. Lebih daripada 2 macam tu. Ya Allah, astaghfirullahalazim. Ya, bukan macam tu. Macam ni. Allahu Akbar. Kenapa tak dapat? Tiga. No, mau punya goal. Goal tak boleh. Goal tak apa. Goal kita simpan, okey? Dan. Masa sampai dekat S2 je kot. Masa dah habis lah. So, kita biar kat sini. Let's go. So, sementara ya guys, kita pergi sampai kat ujung sana. Ada tu, tak apalah, biar je lah. Kita pergi je lah. Kita sampai Jade Mask, okey? Kita pergi sampai dapat Jade Sword. Jade Sword tu dah lah susah. Dia kena ada werewolf. Kita kena Jade Sword tu dah lah. Kita kena dapat 3 Jade apa entah. Tak tahulah. Tapi janji hujung tu ada nama Jade. G-A-D-E. Let's go. So, kita pergi letak dulu kita punya goal semua ni. Oh, stop. Mana ambil? No. Ui, nasib baik tak jatuh. So, let's go. Kita pergi. Tu dia trading post. Tengok kalau mau baling, kalau masuk korang kena dari sini lah. Korang kena sikit lagi. Lepas ni kita apa nama dia? Tiga. Kita akan habis.
kita sampai dapat pula. Kenapa nyawa sikit? So ni pun dah nak habis dah ni. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Meletus balon ni jatol. Sampai meletus guys. Sampai meletup. So sikit lagi nak habis ni sebab dah 50 minit dah ni. 50 minit dah. 50 minit. Ya Allah, dah 50 minit. Lajunya. 50 minit. Serius dah 50 minit. Dah 50 minit dah ni. Okay, so kita beli benda bernama oils apa entah. Oils nama dia apa entah. So kita tak sampai tu, kita akan sampai ke sini je. Kita akan beli benda ni 10, tengok boleh kita. Setiap 4, okey kita akan kira. Setiap 4 kita akan dapat ni. Kita beli lagi. So orang nak buat quest ni, orang selalu nak buat tau dulu. Tapi tak dapat. Bismillah lah, ini dapat. Bismillah lah, memang dapat. Okay, ni memang dah. So kita kena beli berapa lagi? 1, 2. Kita dah dapat 10. So kita tu kan kita kena minum 10 snake oil dalam masa berapa? Dalam masa berapa situ lagi itulah. Okay, mantap. Kita boleh beli 10 guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekejap, kita kira balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Serius lah baru 8. Serius lah baru 8. Serius lah guys. Serius lah. Ada duit sikit lagi ni. Sikit lagi boleh buat apa? No. Sebelum kita pergi lah sana, kita ambil barang sikit. Okay. So, kita dah ada 8. So, ada lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 betul lah ni. So, kita minum. Please dapat. Minum. Dapat tak? Tak dapat. Baru nak dapat apa yang nama dia? Alamak, lupalah. Yang bernama bandage tu, apa entah. So, rasa ini sahaja untuk video kali ni. Korang jangan lupa like, subscribe, on notification. Ya Astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Jangan lupa like, subscribe, on notification. Bam. Sorry tau, video ni lama sangat. Sebab apa tau, memang lama game. So, jumpa nanti. Bye-bye. Sorry tau, sebab lama sangat. Bye-bye.